Nota terakhir dari Alam, apabila STEM menjadi harapan planet. Hai semua, bayangkan jika bumi boleh bercakap dengan kita. Apakah mesej terakhir ingin disampaikan oleh alam kepada manusia? Dengan ilmu STEM dan semangat Sustainable Development Goals atau SDG, kita boleh melindungi planet yang kita sayangi ini. Pencemaran dan perubahan iklim semakin menjejaskan masa depan planet kita. Asap dari kilang, plastik di lautan dan cuaca yang semakin panas adalah tanda bahawa alam sedang memberi amaran kepada kita. SDG 13, Climate Action. Dunia menyeru manusia untuk bertindak melawan perubahan iklim. Tetapi masih ada harapan, dan harapan itu datang daripada ilmu dan tindakan kita. Hutan sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Lautan pula adalah habitat terbesar di dunia yang menjadi rumah kepada berjuta-juta hidupan laut. Kita melindungi kehidupan di laut dan dalam SDG 15, Life on Land, kita menjaga hutan, haiwan dan ekosistem di daratan. Apabila hutan ditebang dan laut tercemar, keseimbangan alam akan terganggu. Oleh itu, menjaga alam adalah tanggungjawab kita semua. Sains membantu kita memahami bagaimana alam berfungsi. Teknologi dan kejuruteraan membantu kita mencari solusi yang lebih mapan untuk masa depan bumi. Inilah kuasa STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Melalui SDG 4, Quality Education pendidikan berkualiti memberi peluang kepada generasi muda untuk belajar dan menyelesaikan masalah dunia. Mungkin suatu hari nanti, seorang murid seperti kita akan menjadi saintis yang menyelamatkan planet. Sekarang, mari kita lihat bagaimana STEM boleh membantu bumi. Pertama, sains bahan bioplastik dari sisa organik. Plastik mesra alam daripada bahan semula jadi supaya ia mudah terurai. Kedua, teknologi AI, pertanian pintar atau precision farming. Petani boleh mengawal air, baja dan tanaman dengan lebih tepat. Ketiga, kejuruteraan, teknologi penangkapan karbon. Teknologi ini membantu menangkap karbon dioksida dari udara supaya pemanasan global dapat dikurangkan. Inilah contoh bagaimana STEM bertindak untuk menyelamatkan bumi. Kerjasama komuniti sangat penting dalam menjaga alam sekitar dengan mengamalkan kitar semula, mengurangkan penggunaan plastik dan menjaga kebersihan kawasan. Kita boleh membantu bumi. Dalam SDG 11, Sustainable Cities and Communities, kita membina bandar yang selamat dan mesra alam. SDG 12, Responsible Consumption and Production, mengajar kita supaya menggunakan sumber secara bijak dan tidak membazir. Infografik ini menunjukkan bagaimana semua usaha ini saling berkait. Daripada pendidikan STEM kepada inovasi teknologi, kepada tindakan komuniti. Semua ini menyokong matlamat Sustainable Development Goals untuk melindungi bumi. Apabila manusia, sains dan alat bekerjasama,
masa depan planet kita akan menjadi lebih cerah. Ubah nota terakhir kepada nota harapan. Bumi mungkin sedang memberi amaran kepada kita, tetapi kita masih mempunyai peluang untuk memperbaiki keadaan. Dengan ilmu, dengan tindakan dan dengan semangat menjaga alam, kita boleh mencipta masa depan yang lebih baik. Ingatlah, suara kecil, impak besar.